Assalamualaikum. Okey, kali ni kita nak buat video lagi. Trip kita ke Kuantan. Kita pergi ni 3 hari bulan Mei hari tu. Pergi melawat sahabat kita di Kuantan. Dan kita pun check in di Pantai Regal Hotel. Yang ni memang hotel kira bajet lah di area Kuantan sana tu. Kebetulan bilik pula yang kita tempah bilik family room, tapi family room tiba kita sampai tak ada bilik pula. Saya pun heran sebab dah bayar pun. Dia pun bagilah bilik ganti, tapi not bad lah. Kat bawah satu katil, naik atas ada lagi 2 katil, ada lagi kat atas ni ada lagi 1 katil. Total dah 4 katil. Sebelah sana ada lagi 1 katil, 5 katil. Kita orang ni 5 beranak, so okey lah, ngam lah. Seorang 1 katil. Tak adalah berebut, tak adalah bergaduh. Okey, keesokan harinya pukul 6.30 pagi kita dah sampai di Pantai Kepadang, Kuantan. Yang ni pun kita main Google je kat mana tempat menarik nak pergi. Budak-budak ni sibuk nak mari pantai kan, so kita bawalah ke Pantai Kepadang, Kuantan. Tengok view pagi-pagi ni pukul 6.30, matahari pun baru nak terbit, orang pun tak ada, memang tenang lah. Kawasan dia cantik lah, dia punya view dia. Ok, dapat je parking. Apa lagi, dia terus nak pergi mandi, tapi air pula surut kan. Pagi-pagi pukul 6.45 pagi lebih kurang waktu ni. Kita pun menapak lah nak mencari air. Ok, saya temu di pantai. Biasalah semua dalam keadaan kebuluran. So kita cari makan dulu. Kat sini paling special roti canai kari kambing. Dia orang kata kat sini Norma Hakim suka lepak. Katanya di kampung dia, tak tahu. Tapi tak tahu lah overall makan not bad. Portion Melayu memang semua orang tahu rapuh. Aduh,